Beberapa laluan di Selangor ditutup berperingkat sempena ASEAN 2025. Penutupan jalan secara berperingkat sempena Sidang Kemuncak ASEAN turut dilaksanakan di beberapa laluan di Selangor khususnya ketika ketibaan dan keberangkatan pulang pemimpin dan delegasi. Laluan akan ditutup secara berperingkat membabitkan dari Kompleks Bunga Raya, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, menuju ke Ibu Negara dan laluan dari Pangkalan Tentera Udara di Raja Malaysia, TUDM, Subang ke Ibu Negara. Ketua Polis Selangor, Datuk Husin Omar Khan, berkata penutupan laluan ini dilaksanakan mengikut masa ketibaan delegasi pada Ahad ini dan ketika keberangkatan pulang yang dijadualkan 28 Mei ini untuk pergerakan ketibaan delegasi menerusi KLIA. Laluan akan ditutup secara berperingkat adalah dari Kompleks Bunga Raya menuju ke arah Lebuhraya KLIA Extension, Plaza Tol KLIA Lebuhraya Elite, susul masuk Putrajaya, susul masuk Lebuhraya Max dan hentian rehat rawat, RNR, Seri Kembangan Lebuhraya Max. Bagi laluan dari arah Pangkalan TUDM Subang, laluan yang terkesan adalah TUDM Subang Jalan Montfort Lebuhraya GCE, Plaza Tol Shah Alam Lebuhraya NKV, susul keluar kilometer 22 NKV Lebuhraya Utara Selatan dan sempadan Selangor Kuala Lumpur, kilometer 25.1 pintu gerbang. Katanya kepada media hari ini, pihaknya menggesa semua pengguna jalan raya mengambil maklum berhubung penutupan dan lencongan laluan yang akan dilaksanakan secara berperingkat sepanjang tempoh Sidang Kemuncak ASEAN. Laluan akan dibuka secara berperingkat apabila konvoi delegasi melepasi setiap susul laluan, namun tumpuan penutupan penuh adalah hanya di pusat bandar raya menghala ke tempat persidangan iaitu di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur, KLCC. Pengguna disaran merancang semula jadual perjalanan mereka bagi mengelak kesesakan.